Okay guys, welcome to my channel. No time no see. Lama tak buat video. Okay, kali ni aku bersama lagi dengan Tekong Nangham, Abang Uda. Hari ni yang ikut Abang Daniel. Tekong hari ni ajak kita cari tebal, cari unga, main area-area muara lah. Harap-harap ada bersabas lah. Harap-harap tak kumpau lah. Alhamdulillah cuaca nampak panas berlenting daripada pagi sampai ke petang. Sedangkan ni musim hujan. Sekejap ada, sekejap tak ada, macam biskut. Hari ni nampaknya panas betul-betul. So harap-harap tak kumpau lah kita. Okay gengs, trip kali ni kita agak kelewatan sedikit kerana Daniel kesiangan pula. Janji pukul 6.30 dah gerak daripada rumah. Telefon dia baru angkat pukul 7. Dia baru bangun. Okey, lepas tu kita sampai ke Nam Heng dalam pukul 9 lebih macam tu. Daripada JT gerak ke spot pertama hampir pukul 10.30 lah, pasal kita ada Apollo sekejap dekat Rakit Berdekatan cari ikan tamban. Okey, spot pertama ni Tekong kata target adalah spesies tanda ataupun orang kat sini panggil unga lah. Teknik yang kita gunakan adalah teknik bottom. Umpan yang kita gunakan adalah perumpun dan juga udang hidup. Kali ni kami tak pakai udang biasa, kita pakai udang pasir. Satu masalah juga dalam trip ni, umpun-umpun yang kami dapat ni memang betul-betul kena scam. Iya, aku strike ikan yang pertama spesies ikan tebal pipi. Ingat ya, spesies tebal pipi dengan gegeruk ni hampir sama, tapi bezanya pada pipinya. Kalau tembam, dia tebal pipi. Tak kena tak tahu lah. Bunga. Daripada bos tak makan dah tu. Kak. Buka. Aku baling je. Basah tangan kau lah. Kita cerita balik pasal perumpun ni. Korang bayangkan lah, kalau ada dekat dalam tu ada 10 sarung, kena scammer siap. aku rasa 3 ke 4 je sarung yang boleh pakai. Lepas tu perumpun dia adalah panjang bau lah, lagi kecil pada anak jari aku. Elakkan anak jari kaki baby je. Korang tengok sendiri. Pun sekarang pun aku tengok dah ni dah tak besar tu apa pasal? Strike lagi gengs. Melekan. Sama juga ikan tebal pipi yang jadi melekan. Melekan. Dia memang kenal aku hari ni. Hari ni dia kenal abang lah. Dia tak sombong lah. Akhirnya Daniel pula strike. Daniel kata kau ada. Adalah Wan. Daniel kata kau ada.
Dia berhenti di situ. Tebal pipi. Ada unga. Akhirnya Daniel menaikkan seekor spesies tertanda ataupun kita kata unga sesedap rasa. Muka ada senyum. Aduh, aksen ni budak ni. Apa tu? Muka tebal lah aku ni. Aku tak dapat unga ni. Perempuan. Tu aku daripada tadi perempuan je. Tak jadi aku ni duk. Dia makan memang geli-geli lah. Dia makan geli-geli lah. Dah ada dah. Dia dah bawa ke sini dah. Ui, dia makan ke sini. Dah bawa ke depan lah. Ada pun unga. Sekejap je. Tak jadi dah. So dia ke depan lagi macam unga tadi. Lah. Dia ke depan. Bunga makan ke depan siot. Apakah itu? Dapat lagi unga. Kurau. Apakah? Wow! Unga lagi. Ikan apa tu? Slipper ke? Arwah tasik. Kat Kongkong pun ada arwah tasik. Man. Tapi dia tak sama dengan arwah tasik ni. Dia kan kat laut arwah tasik jumpa matahari dia lagi kuat kan. Tengok dekat Nam Heng pun ada arwah tasik. Dia dah macam besar saiz saruan lah ni. Ni buat betul saiz saruan. Bukan ni bukan ikan selipar Sabar, aku buat video lah. Nak marah pula macam lah aku tak kenal ikan. Aduh, tekong marah aku tu. Aku kata aku tak kenal ikan. Aku cakap ni arwah tasik lah. Aku cakap arwah kan lah. Ada lagi unga. Macam bukan, macam dia. Jadi masalahnya si Uda ni pakai drag halus-halus ni. Aku menyampah tak tahu ikan apa. Udang galah. Aduh, lihat. Udang galah. Masih dapat sikit. Jangan tepi sangat. Okey. Udang galah. Dalam pukul 3.30 kita dah bergerak ke spot yang kedua untuk mencari ikan dalam muara pula. Kita target cari semilang ataupun ikan siakap lah. Semilang. Tak kata road power. Dah. Kau jangan patah lagi, susah nak cakap ni kang. Ada cakap L angkat 9. MG.
Mantap. Akhirnya jumpa juga siakap. Dah nak tinggal sikit-sikit udang Bagi dia nampak selepas dicukai oleh ikan-ikan pemangsa. Strike by Uda. Tekong kita siakap yang pertama. Belum. Ni dah ikut. Oh alah, kenapa? Jangan keluar kabut di sini ah. Relax. Macam tadi juga. Relax. Kat situ dia ambil. Dia tempat yang ada reba lah, kanan lah. Bagi lah, tak ada, bagi dia keluar dulu. Tak apa, bagi dia ni. Bagi dia dah keluar, baru ambil. Relax je, tak apa. Bagi nampak sikit muka dia. Okey. Wih, seram pula aku tengok. Nampak sauk lah. Depan sikit. Okey. Okey, alhamdulillah. Yeah, siakap Nam Heng bersama dengan ni tekong dia. Tekong saya like sikit. Okay. Akhirnya umpan dah habis dan masanya untuk pulang. Okey, ini adalah hasil kami satu hari memancing di Nam Heng. Semoga berjumpa lagi di next video. Sorry lah, lama dah tak buat video. Sekian.